Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Harin. 2 bulan tak ada video. So hari ni ada video sebab saya nak buat kereta yang tu kat belakang. So disebabkan bulan puasa, daripada sebelum puasa lagi kita dah start sibuk. So mana yang follow saya, dia tahulah kan. Memang nak pergi outstation, nak pergi deliver, pergi power clang, pergi siapkan kereta customer, balik 2-3 pagi, pukul 5 pagi, 6 pagi dah keluar balik. So tak ada video 2 bulan. So hari ni ada kereta kat belakang tu. Jom kita cerita sikit apa yang menarik kereta kat belakang tu. So apa-apa pun selamat Hari Raya. So thank you support Arif Harin. Stay tune, jom. So FL5 ni tak jalan-jalan daripada beli, belum pernah servis lagi sebab tak jalan. Lepas tu Audi ni ada jugalah jalan. Audi ni best lah. Saya memang dia dengan dia saya minat dia lagi sebab dia laju 2.5. Yang ni biasa. So yang ini Abang Wan beli masa sebelum Raya tadi, saya deliverkan dekat Abang Wan. Tak jalan-jalan pun. Tak jalan. Kereta ni just buat tinted. Lepas tu kat sini je lah. Lepas tu buat pergi ni, pergi buat nombor plate. Itu je lah paling jauh saya rasa. Saya rasa paling jauh dia jalan pun 20 km je. Start daripada yang saya deliver hari tu dekat dia sebelum Raya. So ini adalah model 2024 facelift 1.6 performance auto. Okay, dia ada auto yang 1.5, tapi yang 1.6 dia performance, dia lagi mahal. Dan yang ini, so kalau korang tengok yang ini, ya pasal gigil lah saya buat video. Lama tak buat video YouTube ni. Ini adalah Honda Civic FL1. Yang dekat belakang korang ni FL5. Yang ini FL1. Asal dia FL1 warna biru. So saya deliver dekat customer ni sebelum bulan puasa. Saya tak deliver kat dia, tak sempat lagi. Saya hantar dekat Seremban, dekat RSM Garage dekat sini. Dia buat full konsep FL5. Memang lawa. Memang lawa. Saya jumpa customer pun masa kereta tu dekat sini, warna biru. Dia tengok sebelum saya agreement. Lepas tu saya register, saya hantar ke Seremban. Masa dia collect kereta pun saya tak sempat lagi nak jumpa dia sebab dia nak pakai balik raya. So banyak benda dia gantung dengan saya. Saya gantung dengan dia. Nak buat full detailing, nak buat tinted. So hari ni pagi tadi dia hantar kereta ni dekat Abang Wan. Dia tengah buat PPF, bonnet, spoiler. And then kejap lagi saya nak buatkan dia punya tinted. Pun saya tak jumpa customer pagi tadi, tak sempat. Proses pembelian, dia beli dengan saya dekat live TT. Sekarang saya hanya baru jumpa owner dia sekali je. Jom kita tengok apa yang owner ni dah buat dekat FL1. Ni tengah tunggu untuk kering. Spoiler PPF, okay. Spoiler PPF. So owner ni ambil package dengan saya. PPF spoiler. Ini PPF cermin kan ni. Guys, siapa nak PPF cermin, sayang cermin korang, boleh datang sini. Nampak harga dalam 1000 lebih saya bagi nanti. So memang cantik nampak ni. Tebal tau. Biasa korang nampak PPF body saja macam ni. Ini PPF cermin, memang tebal. So untuk protect cermin depan korang. So kita tengoklah. Jom kita cerita sikit sedikit apa yang owner ni dah buat dekat Honda Civic FL1. Kita start daripada depan. So dia dah tukar facelift kepada FL5 punya bumper. Okay, ni front facelift FL5 punya bumper. Lepas tu dia dah tambah kanan dekat sini, iaitu front lip. Cantik juga front lip dia ni. Front lip carbon fiber. So yang ni carbon fiber juga. And then bahagian tepi yang saya minat ni, rim Mugen. Lepas tu endless bang. Endless bang, barang baik bang. Endless bang. Bukan yang cover bang bukan endless cover bang So total cost hampir tak silap saya ke 40,000 semua benda yang dia buat ni. Okay. So side skirt dia dah masuk juga dekat sini. So belakang pun dia dah masuk oversize punya rotodisc. Then ni spoiler lah, tengah buat PPF. Ada lagi sebatang only. Nampak tu. Tengok owner dah buat. Tengok apa. Okay. So ni semua sentuhan daripada RSM Garage. Saya hantar dekat kedai kawan saya Seremban. Full dia buat. Semua complete. And then dia wrap sekali dengan stiker Boost Blue ni. So asal dia color biru macam ni. Okay, asal biru macam ni. So dia dah wrap kepada Boost Blue. Seat pun dia dah tukar juga. Ya Allah tuanku, macam-macam ada buat. Lagi apa lagi dia buat? Kapet dah masuk warna merah. Asal yang saya bagi itu hari yang ni FL1. Dia masuk kapet merah. Lepas tu Gianok pun, Gianok auto lah yang ni. Kenapa owner tak beli FL5 ataupun kenapa owner tak beli FL1 manual?
Sedangkan dia lepas je nak beli FL5. Jawapan dia adalah owner tak suka bawa manual. That's why dia beli FL1 auto, dia konsepkan sebagai FL5. Dia memang minat FL5 tapi dia tak minat untuk bawa manual. Okay, itu jawapan yang saya kena cakap. Mesti ada yang tanya nanti. So saya buka dia punya depan kejap. Allah Akbar. Bang, dia dah masuk bar Ultra Racing bang. Ultra Racing. Lepas tu PRL intake lagi, front pipe, down pipe lagi dia dah main. Walaupun auto, dia ada minat lagi untuk konsepkan kereta ni. Walaupun dia auto, tapi dia ada minat lagi untuk konsepkan kereta ni. Serius lah wah. Asal dia FL1 tau. So sekarang dia dah jadi macam FL5 yang ada kat sebelah ni. So FL5 ni spoiler standard. Okay, tak sama je bumper depan ni. Bumper depan mungkin next dia kata ada kekurangan. Pada saya ada dua. Fender. Okay, fender kena masuk yang macam FL5 punya fender tu, dia lebih lebar. Nombor 2 lampu. Masuk yang lampu 5 mata tu handsome gila. Tapi lampu tu memang mahal lah. Nombor plate dia pun tengok. Dia request saya untuk buat nombor plate macam ni. VFL 5115. So ini adalah minat owner dia. Minat owner nak buat macam ni, so kita layan je. So apa-apa pun, thank you support Aribarin. Thank you beli dengan Aribarin dekat ECW. So dia datang daripada saya punya live. Lepas tu dia masuk booking. Lepas masuk booking, terus buat loan approve. So insyaAllah hari Ahad ni kita deliverkan dekat owner. Saya nak jumpa buat kali kedua untuk buat penyerahan yang selebih baik. Sebelum ni kita tak deliver lagi, tapi owner dah bawa kereta ni balik kampung lah. So kalau ikutkan bunyi dia kuat, tapi dia ada valvetronic. Dia on off dia punya valvetronic. So guys, siapa nak buat macam ni, boleh pergi dekat ni, korang pergi dekat page RHM Garage. Dia adalah specialist untuk disc brake sebenarnya. Tapi dia dah buat semua full konsep macam mana yang korang request. So yang ni stiker saja. Itu stiker sahaja. Mileage kereta ni baru 16,000 tak silap saya. Lawa lah. Dia memang minat lah. Tapi dia kata dia tak minat bawa manual. Dia tak suka ke tak minat ke, lebih kurang macam tu lah. So that's why dia ambil auto. Tapi saya pelik, yang ni kenapa FK8? Kenapa tak ada FL1? Kenapa tak ada FL5? Kenapa yang ini FK8? Tolong jawab tuan owner, tolong jawab kenapa FK8? So ada wireless charger auto. So gear knob dekat sini. Masuk gear reverse, kena tekan, bawa pergi belakang. So lepas tu ramai tanya saya pasal FL1. Sebenarnya FL1 kita dah banyak soul. Dah banyak soul lah. Macam-macam lah dia masuk dekat bahagian dalam kereta dia ni. Nak belakang, Allah, bahagian belakang adalah sikit aksesori dia pakai kan. So tengah tunggu spoiler ni kering kejap, lepas tu baru kita pasang. Settle pasang sekejap lagi. Pak ni tengah PPF. Settle pasang sekejap lagi, baru kita pergi hantar buat tinted. So sementara kita tunggu yang ini siap PPF, kita hantar buat tinted dulu lah dengan bos Yo. So ni semua tempat kita tinted kereta customer, okay? Ni semua. So orang luar pun boleh datang juga. Ya, korang tak beli kereta kat sini tapi nak tinted kat sini pun boleh kan? Boleh. Tak ada masalah. Harga baik punya. Lagi 19 Pro bandar baru main. Yes, mantap. So Yo kena siap petang Yo. Sebab aku nak buat detailing lagi kereta ni. Dia pun pelik tengok kereta dia. Dia ingat FL5. Lawa kereta ni. Tak. Dah jadi FL5 dah.